Okay guys, hari ni abang nak tunjuk dekat korang cara-cara nak buat kopi latte homemade. Kita tak guna kopi yang mahal. Kita guna kopi yang apa yang ada je dekat dalam rumah ni. Tengok cara dia. Jom abang tunjukkan. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah susu, tepung, full cream dan kopi. Tak kisahlah kopi tuah ke, kopi jebak ke, kapal api ke, janji kopi. Okay, seterusnya kita masukkan susu tepung 3 sudu. Nak rasa lemak-lemak lagi, banyak-banyak apa. Okay, lepas tu blend. Okay, korang nak blend, pastikan korang guna jenis yang macam ni lah. Sebab apa abang cakap kena guna yang macam ni? Sebab abang ada bagi link dekat bawah, nanti korang boleh beli. Okay, kita on. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, seterusnya kita tapis kopi. Pastikan ada air panas. Guna 4 sudu Okay, kita buat terus. Sekarang ni kita dah tapis. Kita masukkan dekat dalam adunan susu kita tadi. Terus dia punya color dia dah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita bubuh dalam cawan. Okay, sekarang kita punya latte dah siap. Kita nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys, sedap. Rasa macam latte yang korang beli dekat kedai tu. Korang boleh try. Kalau korang cuba, korang boleh komen sedap ke tidak. Jumpa lagi.